Perisai keselamatan makin tebal, makin bagus kan? Logiknya mudah. Lagi kuat perlindungan, lagi selamat kita dari bahaya. Tapi macam mana pula dengan perlindungan untuk jiwa dan iman kita? Hari ini ramai bimbang tentang keselamatan rumah, kereta dan harta tapi lupa tentang keselamatan rohani. Hakikatnya ancaman spiritual seperti gangguan syaitan, sihir, hasad dengki dan bisikan jahat tak kurang bahayanya. Perisai terbaik untuk hadapi semua ini ialah zikir, doa dan amalan sunat yang Nabi SAW ajarkan. Ini bukan sekadar amalan ritual tapi pertahanan hidup sebenar yang melindungi kita dari perkara yang mata tak nampak. Mulakan hari dengan perlindungan yang Allah sendiri ajar melalui Al-Quran dan hadis. Perisai ini percuma boleh belik dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab hadis, tapi kekuasaannya luar biasa. Lagi banyak doa, zikir dan amalan perlindungan kita amal, lagi tebal perisai kita, lagi kuat dan kukuhlah perisai itu. Nak lebih mudah dan tersusun, saya dah kumpul dan susun dalam e-book lebih 100 panduan seperti umpama lebih 100 lapis perisai kita. Dapatkan di link di bio untuk kita pakai perisai yang tebal ini untuk keselamatan kita dunia dan akhirat.